Syawal kali ini membawa sinar harapan buat keluarga Sheikh Faizan atau lebih dikenali sebagai Pak Tam selepas mendapat perkabaran bahawa penjara seumur hidup yang dijalani di penjara Taiwan mungkin dikurangkan. Bapanya, Omar Yuhyi, tidak dapat menahan sebab apabila mendapat tahu bahawa anaknya itu kini mencapai tahap kedua tertinggi dalam sistem pengurangan hukuman di Taiwan yang berpotensi membolehkan dia dibebaskan selepas 25 tahun. Namun perkembangan terbaru yang dikongsikan Pak Tam ketika panggilan telefon dibuat pada awal Ramadan tahun ini masih belum mendapat kepastian daripada pihak berkuasa di Taiwan. Namun keluarga tetap memanjangkan kesyukuran kerana sekurang-kurangnya ada sedikit harapan buat mereka menunggu kepulangan anak tersayang. Tidak minta jumpa lah, tapi 6 tahun bukan masa kejap tu, masa yang paling lama 6 tahun pada saya. Saya telefon, saya terkejut. Dia kata kena 25 tahun, Bak. Saya pun macam janji dengan abang seumur hidup. Masa seumur hidup umur dia di 19 tahun. 9 tahun maknanya tambah lagi nak inilah. Mana 6 tahun lagi lah. Sedih lah memang. Saya pun terkejut lah, terkilan lah dengan apa ya, kalau dia yang betul cakap tu jadi kenyataan, memang saya terkejut lah.